Okay, so dah set dah air panas ni. So kalau air ambient ni macam mana saya nak set? Contoh, saya letak ambient ni tadi 160, saya letak 180 lah ambient ni. So saya tekan favorite. Okay, tadi saya dah pakai nombor 1, sekarang saya guna nombor 2 pula. So nombor 2 saya tekan favorite balik. So saya dah set dah untuk ambient. So macam mana saya nak setkan cool pula? Saya tekan cool. Tadi 180, sekarang saya set 200 lah. So saya tekan balik favorite. Okay, tadi saya dah guna 1, 2. Sekarang saya letak nombor 3 pula. So ketiga-tiga favorite saya dah set dah untuk setiap temperature. Untuk panas, untuk ambient, untuk sejuk. So kalau katakan saya nak guna contoh nak tekan kuantiti untuk air panas ni kan, saya tekan sekali favorite. So ini untuk air panas 180 degree,